Dengar bunyi dia sebelum pakai tank ni. Okey guys, kalau korang pengguna motor Ninja 250 Kawasaki Modenas, dan yang untuk model ni adalah HP4 S250RR, terpaling BMW, banyak makan wang. Motor korang ni ada masalah yang boleh menyebabkan kerosakan yang serius. Kalau kita pandang, sepatutnya dia adalah kerosakan yang normal. Tapi kalau korang tak cegah dan korang tak baiki dia, dia boleh menjadi kerosakan yang sangat serius. Bila korang bawa motor, tiba-tiba motor korang start menghasilkan bunyi tensioner. Korang dah adjust tensioner, tensioner dah masuk dalam, dah habis pusing lah, dah masuk, habis cucuk lah senang cerita kan. Tapi still ada bunyi tensioner. Bila kau rem, dia bunyi rattle. Kau rem dia bunyi ter. Kau rem dia bunyi ter. Kalau kau ada bunyi ni, bermakna kau mungkin ada masalah yang sama seperti motosikal ni. Ni, Farid, zoom sini Farid. Okay, kalau korang tengok, nampak tak? Tensioner dia pakai tensioner auto, babe. Nampak ni, tensioner auto. Kita tengok kat dalam, tensioner ni dia dah habis tekan dah tu. Dia dah habis tekan dekat dia punya chain guide. Tapi kau tengok, timing chain dia goyang, babe. Apakah kerosakan yang boleh berlaku? Korang boleh menyebabkan timing ni melompat pada korang punya camshaft. Bila timing melompat, wah belaga dengan piston, habis, pecah enjin oleh kom. Kenapa timing chain ni boleh longgar macam ni, babe? Kau tengok, longgar dia bukan longgar biasa, longgar dia teruk ni. Kenapa? Dekat kita punya timing chain, dia ada chain guide. Ada chain guide bahagian atas, dia ada chain guide bahagian bawah. Chain guide ni diperbuat daripada fiber. So, masalah untuk model ni, anda tengok abang perhati, dia makan dia punya chain guide. Chain guide ni, kalau dia makan, boleh menyebabkan kita punya oil pump tersumbat, babe. Kat bahagian filter dia kat bawah tu, boleh tersumbat. Bila strainer dia dah tersumbat, minyak dah tak cukup hantar kepada bahagian kita punya komponen enjin. In the end, boleh tangkap crankshaft dan sebagainya. Kita dah tengok benda ni pada 2-3 biji motor sebelum ni yang masuk kena pada crankshaft, yang mana chain guide dia makan rupanya. Kau boleh tengok, chain guide dia rupa macam ni. Ni adalah chain guide yang elok. Tengok ni. Cantik je kan. Kau tengok ni chain guide ni, dia dah makan. Dia dah jadi jambatan, dia dah jadi titian sirat. Ini kalau kau langkah salah ni, tak puasa kan, tak puasa pap jatuh. Jatuh mana? Abang faham. So ini antara masalah yang boleh terjadi. Selain daripada masalah tensioner yang biasa terjadi kepada model ni, dia juga mempunyai masalah iaitu chain guide dia makan. So untuk korang yang ada motor Ninja 250, pastikan korang kena check, babe. Kalau bunyi tensioner, walaupun kau dah adjust tensioner, masih lagi jadi, bermakna berkemungkinan besar dia datang daripada korang punya chain guide. Abang harap video ni dapat memberi korang manfaat lah. Jangan lupalah share video ni kepada awik-awik korang yang mungkin sekarang ni tengah kesunyian ke, pada makcik-makcik korang yang ternanti-nanti video yang datang, video terbaru daripada abang. Dia macam, Abang Ahmad tak keluar video baru ke? Lama sangat lah. Macam tu lah kan. Korang share video ni kepada makcik-makcik korang. Sebab video-video ni lah akan mengembirakan dia orang. Video ni akan membawa mereka ada selera makan. Bayangkan mereka dah hilang selera makan. Kurus. Tak lalu makan. Tak gitu. So, abang harap video ni dapat memberi manfaat kepada korang. Jangan lupa untuk share, like and comment. Okay? Apa-apa pun. Hauliau, miau-miau, ciao-ciao. Mantap Pak Abu. Abang sayang korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.